Dia kotak lah. Okey, dia macam ni, sama je. Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, hari ni ada sebuah Ego LC, okey, yang ada masalah sedikit lah pada absorber belakang sebab dia terlalu lembut. Okey, jadi hari ni saya dah beli satu absorber yang baru, okey, dengan harga lebih kurang RM50 sahaja. Okey, jadi hari ni saya akan unboxing, okey, dan kongsikanlah proses pemasangan absorber untuk Yamaha Ego LC. Okey, jadi ni adalah kotak barang tersebut, okey, dan saya akan buka lah. Okey, ni kotak, dia kata original Yamaha lah. Okey. Okey, jadi absorber ni dia kata boleh lah untuk semua Ego lah. Okey, kalau kat sini dia tulis Ego 10C apa macam-macam lah. Okey, kat sini harga dia 140, tapi saya beli dalam lebih kurang berapa lah, RM50 macam tu lah. Okey, jadi ni absorber je. Okey. Ini keras sikit lah, yang tu dah lembut lah. Bila kita naik tu dia rasa membuai-buai yang jadi macam tak best lah. Okey. Ini barang dia. Kalau nak beli nanti saya letakkan link di ruang description lah. Okey, tanpa buang masa, saya akan kongsikan cara buka dan pasang absorber ni. Okey, untuk buka ni kita buka dulu part nut. Okey, buka skru sini. Okey, angkat keluar. Okey. Ada lagi satu ni. 14 saya rasa. Okey, 14. Okey, dan yang ni 12mm. Okey, 12mm dan bolehlah dah tercabut. Okey. Jadi ini original dan original. Okey, jadi ini original motor dan ini adalah original kotak lah. Okey, dia macam ni, sama je. Okey, sama tinggi dan sama je lah, sama sahaja. Macam ni, sama je. Okey, so sekarang mudah je. Okey, masuk je ikut lubang ni. Okey, letak sini. Okey, pasang balik skru 12. Okey, dah. Pakai ini untuk nak pastikan dia betul-betul ketat. Okey. Okey, cukup. Sekarang ikat balik nut 14 tadi.
Okey. Ini 14, saya pakai ni lah. Buat terlalu sempit kan. Okey. Selesai. So tak ada apa dah. Okey, siap sudahlah proses pemasangan, proses penukaran absorber Yamaha Ego LC. Okey, lebih kurang 10 minit pun boleh siap lah kalau cepat kan. Ini saya rakam lambat sikit lah. Okey, so sekarang saya akan cuba test lah. Okey, padu ke tak padu. Okey, mah juga pun patut. Okey, dia lebih keras lah berbanding yang sebelum ni. Sebelum ni dia memang lembut. Ni rasa keras lah sikit. Okey lah, saya sedap rasa. Okey, jadi itu sajalah perkongsian daripada channel Catman DIY. Kalau nak dapatkan barang seperti mana yang saya beli ni, boleh tengok link. Okey, sekian saja perkongsian di channel Catman DIY. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.